Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, siapakah manusia yang paling kuat di dunia ini? Adakah mereka yang sempurna akalnya atau mereka yang tabah hatinya? Novel Zibam membuktikan bahawa kekuatan sebenar tidak terletak pada kecerdasan minda, tetapi pada kemurniaan jiwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Iman Batrisha binti Zaidi dari kelas 5 STA dari Sekolah SMK Sultan Abdul Jalil dan kod sekolah saya ialah JEA 2033. Hari ini saya akan mengulas sebuah novel yang menyentuh perasaan dan membuka mata pembaca, iaitu Jibam. Novel Jibam merupakan hasil karya Ujang atau Ibrahim Anun yang diterbitkan pada tahun 1992 oleh Creative Enterprise Sendirian Berhad. Novel ini syarat dengan nilai kemanusiaan dan mengangkat isu penerimaan masyarakat terhadap golongan istimewa. Novel ini mengisahkan Ashraf, seorang kanak-kanak yang lembam akalnya namun sangat suci dan mulia hatinya. Ashraf mewarisi kebolehan mengubat daripada bapanya, seorang yang dihormati oleh masyarakat kampung. Namun, setelah kematian bapanya, hidup Ashraf berubah sepenuhnya. Dia dihina, dipandang rendah dan ditindas oleh masyarakat, terutamanya Tok Ngasuddin yang bersifat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Walaupun sering disakiti, Ashraf tidak pernah membalas dengan kebencian. Sebaliknya, dia terus berbuat baik dan membantu sesiapa sahaja yang memerlukan. Di sinilah penulis menegaskan bahawa akhlak mulia lebih berharga daripada kecerdikan semata-mata. Tema utama novel ini ialah kemanusiaan dan keadilan sosial. Novel ini mengajar kita bahawa manusia tidak boleh dinilai daripada kekurangan fizikal atau mental semata-mata. Antara nilai murni yang dapat diteladani ialah kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang. Sebaliknya, watak Tok Ngasuddin melambangkan manusia yang gagal memiliki empati dan peri kemanusiaan walaupun tidak mengalami sebarang kekurangan. Sebagai seorang pelajar, novel ini menyedarkan saya bahawa kita tidak seharusnya memandang rendah terhadap sesiapa sahaja. Jibam mengajar saya untuk lebih bersyukur, lebih berempati dan lebih menghargai nilai kemanusiaan dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, novel Jibam bukanlah sekadar sebuah cerita, tetapi sebuah peringatan. Peringatan bahawa manusia yang sering dipandang rendah mungkin memiliki hati yang paling kuat. Jika kita mampu belajar menghormati insan seperti Ashraf, maka kita telah memahami erti sebenar kemanusiaan. Sekian, terima kasih.